So saya nak minta Syairah share sikit dengan kita punya audience lah. Yang tentang LPPKN yang program buai tu. Okey. Program buai ni akan ada sampai bulan 12 ni sahaja. So siapa yang dah daftar sebelum habis ni 2025 ni, dia boleh keep go on dia punya treatment sampai 2026. Tapi make sure dia kena daftar sebelum bulan 12 2025 ni. So untuk program buai ni adalah mendapat free IUI sebanyak 2 kali. Termasuk ubat-ubatan, TVS dan IUI itu sendiri. Okey, so untuk LPPKN ni, sekarang dia orang ada program nama dia Buai. Buai ni di mana adalah untuk buat rawatan IUI di LPPKN sebanyak 2 kali lah. Cuma pesakit ataupun pasangan tu kena buat check up dulu. Betul. Baru dia datang kat situ. Kalau dia orang nak buat check up di LPPKN sendiri boleh, pun boleh. Cuma ambil masa sikit lah kan. Ambil masa sedikit. Kalau dia nak buat di luar pun boleh. Make sure dia orang bawa semua keputusan tu. Dan untuk doktor just boleh terus buat IUI.